Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Khamis 26 November 2021 tepat jam 10 pagi dari kediaman tokoh pendidikan negara kita iaitu Profesor Datin Dr. Rahimah Haji Ahmad. Saya Ajidah Muhammad Amin bersama-sama kru tim Sejarah Lisan iaitu Encik Azwan, Encik Nur Faiz yang akan merakam sesi pada hari ini serta Cik Ulia dan Puan Mawarni sebagai pemerhati. Assalamualaikum Prof dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami semua ke kediaman Prof ni. Terima kasih jugalah nak jumpa saya. Sebenarnya kami sangat-sangat berbesar hati dapat bersama-sama kita pada hari ini. Okey, jadi kalau kita mulakan teruslah kita punya wawancara pada pagi ini. Silakan. Boleh Prof ceritakan sedikit tentang latar belakang Prof seperti nama penuh, tarikh lahir dan tempat kelahiran dan sebagainya. Nama penuh dah tahulah kan, Rahimah binti Haji Ahmad. Tapi saya biasanya orang tu surat beranak tak ada haji kan. Jadi dia orang kata tak boleh tulis haji. Saya tak boleh. Bapa saya pergi Mekah sebelum saya lahir. Jadi dia dah surat beranak saya pun Rahimah Haji Ahmad. Zaman dulu haji besar lah orangnya kan. Betul. Lepas tu boleh tahu nama tarikh lahir dan tempat kelahiran Prof? Tempat kelahiran Kelantan. Dia kata kampung, bukan kampung Kadok pun. Sebelum kampung Kadok, lepas Nilam Puri. Tapi betul-betul 8.5 lah. Batu 8.5. Tapi rootsnya asal daripada Bertehulu. Nenek dan datuk saya tu dia orang zaman dulu kan imam dan pengulu. Dia surau, private surau kan, surau dekat rumah dia. So dia kiranya orang ketua kampung jugalah. Bukan ketua kampung yang dilantik tak. Tapi dia macam, apa orang kata, religious leader kan. Religious leader. Jadi di situ. Lepas tu masa mak saya tu, dia kedai runcit. Tu pindah ke orang Kelantan kata tubik tembok. Jalan besar kan. Dia buka kedai runcit lah. Jadi hasil bukan titik peluh sangat lah kedai runcit tu lah saya belajarnya. Masa dulu tak ada scholarship. Sekolah mana ada scholarship? Tak ada. Saya dapat scholarship hanya form 6 je. Masa dulu tak ada lah. Jadi belanja tu taklah senangnya hidupnya. Tapi mak saya tu she was a woman of beyond her times. Jadi dia memang pendidikan anak-anak penting. Dia sendiri rasa macam, saya rasa lah interpretasi saya. Macam dia nak make up pada dia yang tak dapat. Dia cakap, dia kata, ayah dia lah. Ayah dia kata, Yah ni kalau jatuh, ayah atas sekolah dah. Orang perempuan masa tu mana pergi sekolah kan. Jadi dia belajar sendiri. Buku-buku abang dia baca kan. Jadi tak adalah pandai sangat dari segi fakta tu. Tapi bolehlah membaca. Tulis jawi, baca kitab kan. Dia belajar tulisan Rumi tahun berapa dah. Saya dah besar sebab abang saya dah pergi ke B yang pertama tu kan. Lepas tu yang nombor 3 Malay College. Masa tu lepas saya form 6 baru dia belajar tulis jawi, tulis Rumi. Dia proud, dia tak nak minta tolong orang kan. Jadi dia masa tulis sampul tu bolehlah minta tolong orang tulis sampul surat. Tapi kalau dah surat tu nak susah. Dia 10 hari 10 malam. Dia apa ni? Belajar nulis, tirulah. By copying. Sebab tu dia tulis ABC. Orang kata huruf biasa dia tak boleh. Dia tulis orang Kelantan kata tulis reke. Sebab dia tiru orang tulis dia. Itu je lah. Sampai apa? Sebab selepas apa anak-anak dia tak ada di rumah lah. Nak suruh orang tulis surat, suruh orang tulis sampul, dia malas. So, proud ya. Tu nampak yalah kiranya Prof lahir sebelum merdeka, tapi Prof dihantar belajar ke sekolah yang mana very rare untuk kaum wanita pada masa tu untuk pergi bersekolah secara formal. Masa sekolah rendah, sekolah Kadok lah.
sekolah kenapa tu saya Darjah 3 ambil special Malay class. Sebabnya kalau kira tarikh lahir saya, mak saya kata saya lahir tahun 45. Dia kata selepas orang putih masuk semetar. Tapi surat beranak masa tu tak ada tarikh Melayu, tarikh Inggeris. Abang saya tu pandai-pandai yang nombor 2 tu. Dia pergi tulis atas surat beranak tu 1944. Mak saya kata 1945. Saya bukan nak muda tapi saya percaya mak saya sebab anak dia 4 orang semua dia ingat. Dia ingat bila lahir. Saya seorang dia kata 45 tapi dalam surat beranak dalam masuk form 44. Masa tu tak terfikir pula nak pergi cek dekat registration kan. Surat beranak tu tak ada tahun siam. Jadi dia kata masa saya lahir semasa siam masuk semetar lepas Hawa Putih. Kan after the war, orang putih lepas tu sebelum balik tu dah kalah tu kan, siam. Masa tu saya lahir kan. Boleh Prof ceritakan bagaimana ayah Prof sebab karakter dia, sebab dia boleh berkesedaran untuk menghantar ke semua anak-anaknya bersekolah. Okay. Kalau dari segi masa depan, dari segi sekolah sama mak saya. Mak saya lebih daripada ayah saya. Ayah saya hanya ikut. Ayah saya cari duit. Pun kerana mak pun saya cari duit juga. Mak saya menjahit dan dia ada kedai runcit. Mak saya kedai runcit dekat rumah. Bapak saya ada tempat lain lah, ada satu kedai lagi. Masa tu kedai runcit tu boleh tahan lah kan. Tapi semasa saya bersekolah, dia punya dah kedai baru apa semua dah masuk, dah tak laku dah. Jadi masa saya tu masa yang saya rasa masa era mak bapak saya paling miskin. Orang kampung macam saya kata lah, tok ayah saya tu dia adalah harta juga kan. Tanah banyak. Duit tak ada. Dan saya tak pernah ingat mak saya jual beras. Penuh kepak padi dia panggil kan. Penuh padi kan. Tak pernah dia jual. Mungkin rezeki di situ. Sebab dia orang Kota Baru ke, saudara Kota Baru, dia akan bagi beras lah. Bagi orang datang rumah bagi beras, bagi saudara-saudara Kota Baru datang, mesti bawa balik beras gantang ke 2 gantang. Dia saya tak ingat jual. Dia lepas jual tu dah akhir-akhir bila ada mesin koperasi, mesin padi, bapak saya pun jawatan kuasa kan padi, masa itulah kalau jual pun. Sebab dia mak padi tu bukan beras yang kita dapat daripada padi tu bukan beras kita dah. Dia taruh sebanyak kan, dia tak tahu, dia kira timbang je lah berapa banyak. Tak tahu, tak pernah ingat dia jual. Dia bagi je, mungkin rezeki di situ lah, rezeki dia sedekah. Tak jual. Jadi Prof, boleh Prof kongsikan macam mana Prof boleh memilih bidang pendidikan berbanding dengan bidang-bidang lain? Ikut kaki je kot. Nak kata saya nak jadi cikgu tak juga. Tak tahu sebab lepas form 5 pergi form 6. Lepas form 6 tu tak tahu kenapa saya ambil pendidikan lah. Masa tu pendidikan kemudian kan dah ambil sastra dulu. Lepas tu buat pendidikan. Tak tahu. Nak kata ambition daripada kecil pun tidak. Ikut kaki je lah kot. Entah. Kemudian Prof boleh tak kongsikan pengalaman sebagai salah seorang pemegang Fulbright Scholar? Sebab Prof kata tadi masa Prof tingkatan 6 Prof dapat scholarship kan? Yeah. Fulbright Scholar tu bukannya Fulbright membiayai keseluruhan pengajian saya. Pengajian saya masa tu saya buat PhD kan? Buat PhD apa ya? Macam mana saya tak ingat dah pula. Pelik betul. Tapi saya ingat AR masa tu masa UM bagi full pay
study leave, full pay study leave, no scholarship. Lepas tu, masa tu, saya minta lah, minta scholarship kan. So dapat Fulbright tu. Just the fees. Fulbright tak bagi allowance, just bagi fees saja. Tapi berbaloi sebab saya pergi USC. USC mahal. Yuran dia mahal. Masa tu $36 satu unit. Jadi satu kursus 3 atau 4 unit. Jadi 1,000 lebih lah dolar satu kos. Saya minta tu macam ni. Masa tu Khadijah Muhammad, saya kata tu, dia lecturer. Dia ambil saya jadi tutor, part-time tutor dia. Jadi saya tutor. Jadi itulah agaknya dapat Aura University tu, tutor tu. Lepas tu memang saya, bila saya buat kerja, saya mengajar, kebetulan selalu saya ditugaskan tingkatan 6. Tak pernah mengajar yang rendah-rendah. Pergi Seri Puteri, sekolah asrama penuh, sekolah terpilih, mengajar tingkatan 6. Ada jugalah tingkatan 4 satu period kan. Saya mengajar history. Jadi macam saya pun suka membaca kan. Saya tak tahu suka membaca, tapi pada tu saya kena baca lah. Baca. Dia suami saya kata, you ni tak tengok work so hard. Dia kata, you might as well do your masters. Tapi sebenarnya suami saya ni dia sendiri bukannya pergi belajar sangat. Tapi dia push. Dia push saya. Dia kata, you belajar ni, might as well you do your masters. Rugi je dia kata. Duk baca buku, duk mengajar. Mengajar form 6. Saya baca buku universiti. Buku saya guna di universiti. History. Itu yang mengajar student tu. Tu je lah. Jadi saya, okey lah kalau macam tu. Lepas tu saya masa buat master tu, Awang Had was my supervisor. Mula-mula tu siapa dia panggil supervisor jugalah ya, belum buat thesis tu. Tu dia macam advisor, supervisor. Cakap dengan dia suka saya lah agaknya. Sebab saya suka ambil subjek dia. Jadi subjek dia tu close to my heart. Kita tak tahu kita suka until kita belajar kan. Cooperation and competition. Saya punya specialization. Jadi dia mengajar tu. Dia pun sebab saya suka ke mata pelajaran tu. Jadi pandai lah juga dalam kelas. Jadi dia tu kalau budak pandai dia sukalah. Kan? Awak ni macam tu. Sampai ada orang dengki pun, ada kawan-kawan saya kata, masa Awang Had tak sihat kan, masa dekat nak kita orang pergi tengok lah, saya dengan a few friends dia cakap, dia kata, ni saya so and so, ini Rahimah. Prof ingat tak? Rahimah, your favourite student? Orang kata favourite student. Awang Had lah yang my specializationnya. Dan because masa saya buat masters, lepas dengan Awang Had tu, Awang Had buat master di Stanford University. So he appointed his former supervisor as my external. Elizabeth Cohen nama dia. Jadi masa tu saya nak pergi Stanford lah. Lepas nak pergi buat master, saya nak pergi Stanford lah. Lepas tu suami saya pergi buat master juga. Government hantar dia ke USC. Jadi tak terfikirlah saya, bukan tak fikir masa tu tak larat lah nak 400 batu nak berulang. Kan? Saya duduk di Stanford. Lepas tu dia pergi LA, habis tengah jalan belajarnya tidak. Itu yang sebabnya saya bukan pilih USC sangat. But USC is a very good university, tapi different from Stanford sebab dia good as a practical university. Dia orang-orang besar pendidikan di Southern California tu semua daripada USC. Stanford ni scholar, academic. For academic dia memang tersohor. Kalau USC tu nak kata tak tersohor lah, dari segi as an academic institution dia one of the good university sajalah, not top university. Tapi all the practitioners from USC. Prof, boleh tak Prof kongsikan pengalaman Prof bermula daripada sekolah, kemudian Prof berpindah ke Universiti Malaya. Apa yang membuatkan Prof ingin menukar kerjaya daripada seorang guru kepada seorang pensyarah pula?
Oh, selepas tu. Itulah saya kata tadi, my husband dia kata, you might as well do your masters. So, bila buat masters, tengah buat masters tu, Awang Had offer as a lecturer lah. Dan saya was very lucky at that point of time. Politics lah juganya, saya tak perasan. Dia terus offer saya as lecturer. Tak ada tutor. Banyak kan orang lain tak ada masters as tutor first. Sebab agaknya Awang Had, arwah awang, dia tahu kalau dia bagi tutor, saya tak akan terima. Sebab tutor means you break your service. Dan after that, wallahualam you jadi lecturer ke tidak. Kalau jadi lecturer sekalipun, your service begins when you are lecturer. Jadi kalau you terus masuk as lecturer, you transfer of service je. Tak rugilah saya punya servis tu. Tak berapa tahun sangat sebenarnya. Tapi masa tu 4-5 tahun tu lama juga. Kan? Itu je yang saya boleh kata ambitious tidak, hardworking yes. Kalau nak kata puji diri pun, okeylah saya memang whatever I'm asked to do, I will do the best that I can. Tak bagus tu not my fault lah. Dan saya tak pernah risau kalau saya tak bagus. Kalau saya kata I've done my best, tak dapat, bukan rezeki saya lah. Macam tu lah. Tapi kebanyakan bila you buat kerja tu, insyaAllah dapat lah. Itu je. Saya bukan cerdik sangat sebenarnya. Tapi hardworking, yes. Saya bersungguh-sungguh. Daripada student sehingga saya jadi pensyarah, sampai sekarang. Sekarang pun saya buat kerja duduk. Suami saya kata tu, dia punya madunya meja saya. Boleh duduk meja dia heran. Dia kata, mana you boleh duduk sampai 2-3 jam? Saya duduk 2-3 jam tak perasan. Memang macam tu. Baca tu sekarang ni bukannya baca benda yang bagus-bagus pun. Baca internet, macam-macam cerita lah. Gosip ke apa, tapi baca. Tak boleh. Saya dengan kawan saya seorang memang suka membaca. Dia kata, kita ni duduk atas bas, jumpa newspaper pun baca. Baca tu buat correction sekali. Surat khabar tu baca buat correction sekali. Memang macam tu. Cikgu lah tu. Agaknya cikgu ni memang dalam jiwa saya kot. Bukan, saya tak perasan saya ada ambition. Contohnya mak saya lah. Dia tak belajar. Dia nak belajar. Dia gunakan kita untuk dia belajar. Jadi dia cita-cita tinggi. Tak tahu daripada mana dia dapat. Yang saya kata tak tahu, abang saya yang sulung. Lepas perang, dia pergi Penang Free School. Tak tahu macam mana dia pergi Penang Free School. Sebab kita orang kampung tak tahu mana. Tak tahu, saya kecil tak tahu apa. Tak tahu dia dah tak ada. Dia pergi masa form 3 ke form 4 gitulah. Lepas perang lah. Pergi. Duduk Penang Free School. Sebab saya walaupun ada 4 beradik, saya macam anak seorang. Macam. First one pergi free school. Saya umur 3 tahun dia pergi free school. Dia jarang, mak saya jarang. Third one pergi Malay College. Dia umur 10 tahun dia pergi Malay College. Dia 4 tahun tua pada saya. Jadi dia pergi Malay College tu dia umur 14 lah. Tak? Dia pergi Special Malay. Special Malay berapa ya? Umur berapa? 13 lah. Tak. Standard 6. Standard 6. Standard 6 because Special Malay standard 6. Special Malay standard 5. Bila kita lepas tu kita campur dengan yang datang daripada primary school, standard 6 kita campur. Sistem awal lagi ya. Kita bercampur dengan from primary school tu standard 6. Tu form 5. Jadi dia pergi 10 tahun, 11 tahun dia pergi. Dia umur 11 tahun sebelum dia pergi. Prof nak cerita pasal kerjaya Prof dekat UM. Pada tahun 2000 Prof initiate Institut Kepengetuaan. Ya. Sebenarnya masa Prof mula mengasaskan Institut
kepengetuaan ni, apa sebenarnya matlamat Prof untuk program ni sebenarnya? Professionalism. Sebab entah bila saya buat apa-apa, saya memang kalau belum cinta pun dia akan jatuh cinta dengan yang saya buat. Saya buat kerja kan. Jadi bila mengajar buat master tu, saya specialise education administration. But specifically educational leadership. So principalship ni is leadership, special leadership. Maknanya leadership for schools. Bukan biasa-biasa punya leadership. Asas teorinya sama. Tapi praktikalnya, applicationnya different. Kita di sekolah ialah not an administrator so much as a curriculum leader. Jadi that's why saya buat cadangkan principalship tu. Nah, macam mana? Standard pun luluskan terus. Minta. Education marah sebab education kata kita ambil student kan. Ambil juga student yang lepas tu, oh ya, baru ingat sekarang. The then Director General, arwahlah Syukur, Datuk Syukur, dia sama dengan saya universiti dulu. Satu hari dia datang jumpa saya sebagai dekan. Dia suggest. Dia kata kalau I bagi you duit ke bagi siapa tak, you nak tak, dia kata set up institute. Jadi sebenarnya bukan saya punya idea lah. Dia yang suruh, jadi saya, tapi it has to be from me, cannot be from him. Kan? Jadi dia baik jugalah dengan saya. Jadi saya tulis paper semua. Saya nak lulus tu je lah. Apa cabaran awal di peringkat pembentukan? Banyak cabaran. Boleh Prof kongsikan? Dari segi, taklah banyak sangat. Dari segi apa ni, fakulti pendidikan tak suka. Wanting take away students. Lecturer pun ambil kan. Ambil nak yang senior. Yang baru sebab students are senior. Diorang yang datang ke institut tu sekurang-kurangnya berapa tahun pengalaman. 10 tahun lama sangat kot, tapi 5 tahun ke 6 tak pernah. Dia very mature students. Mature students with experience. Mengajar senang. Saya lah mengajar senang. Orang lain tak tahulah. Sebab saya tak mengajar pergi cakap macam tu. Jadi kita interaction kan. Jadi dia orang banyak. Banyak yang dia orang tahu yang saya tak tahu. Saya tahu the theories dan examples from the books. Kebanyakan example from the book is from the West. Budaya kita, jadi dia orang yang, jadi mutual lah. Dua belah dapat ilmu. Tapi sukalah sebab dia orang bright, terpilih. Mula-mula semua full time sahaja. Syukurlah mintanya saya. Dia angan-angan dia masa tu dia nak semua principal ada masters in the right field. Jadi kalau master sastra apa semua ni dia kalau boleh tak nak lah. Tak boleh pun master dengan tak ada master lagi better lah. Kerana dia kalau boleh dia nak in the right field. Lepas tu saya dapat bukan scholarship tapi macam scholarship lah, pembiayaan. Melawat the whole of USA. Principal centers. Dibiayai oleh USIS. Pergilah. Masa nak set up the institute tu. Pergi Harvard, pergi Stanford, pergi USC. Berapa lama tu? Seminggu ke 10 hari. Saya bawa timbalan saya. Lelaki. Dia ni pula jenis yang sangat-sangat tradisional ke ataupun dia segan sangat dengan saya. Dia dengan saya hanya bila kita bangun pagi, van datang, pergi sekolah, balik, habis cerita. Nak ajak dia keluar malam makan pun tak nak. Dia segan rasanya. Dia segan. Tapi saya kata, Syari nama dia. Tak tahu saya sebut dia. Dia ingat saya nak mengorak dia ke? Tapi memang kena makan dekat hotel je lah.
Kita kadang naklah keluar ke kan cari orang. Tak nak. Dia segan lah, rasa dia segan. Ataupun takut isteri dia cemburu. Kalau isteri dia cemburu, mana isteri dia tahu? Wallahualam. Prof, kalau tak silap saya, Prof ada merancang untuk memulakan program pendidikan awal kanak-kanak. Memang saya rancang, memang saya yang mulakan. Jadi adakah program tu jadi? Jadi sebenarnya saya ni approve aje lah. Yang ideanya daripada Chiam Heng King. Profesor Chiam Heng King, dia approach saya kata okey, dia cakap lagi gini. Saya, you write paper, kita write paper, lulus faculty, Senate lulus. Awal kanak-kanak. And I think it's good program lah. Ada lagi kan? Jadi kenapa, apa yang menyebabkan merancang program ni sebenarnya? Awal kanak-kanak. Jadi saya rasa macam awal lebih bagus daripada lambat. Jadi bila kata ada program awal kanak-kanak tu, maknanya anak-anak tu didedahkan lebih awal lah. Pendidikan kanak-kanak tu kita maknanya kita nak orang yang terlibat dengan, kalau tidak kindergarten sekalipun, standard 1 sekalipun, kita nak cikgu tu yang memahami budak kecil. Because budak different age berbeza kan. Dan kita percaya, saya percaya bahawa education should begin awal. Kalau macam mak bapak sekarang ni pun buat tuition lah, apa semua sebelum sekolah kan. Kita tak nak budak tu pergi sekolah tak kenal ABC. Kalau dah budak tu yang tak kenal tu lain lah ceritanya. Tapi not because kita tak berusaha. Dan kadang-kadang mak bapak yang daripada rural bukan tak sedar, tapi kadang nak pergi bendang, tak sempat nak. Dia sendiri pun tak berapa berpelajaran. Dan dan saya sebab latar belakang lah, mak saya tak berpelajaran juga. Macam saya kata tadi lah, bapak dia kata kalau iahnya orang lelaki dia hantar sekolah dah. Tapi dia belajar sendiri dan dia akan tengok, saya dah tak cerita tadi, dia akan tengok kita punya pembelajaran. Saya orang lain saya tak ingat lah, saya ingat saya je. Balik sekolah, dia panggil, lepas makan apa semua, tunjuk buku kat dia, cakap kat dia apa you belajar hari ni. Jadi, kalau dia tengok exercise, pakoh dia katakan. Salah tu dia kata kenapa salah. Jadi kita tak ingat, dia kata baca, tengok book. Apa dia suruh bagi jawapan. Jadi dia sendiri nak belajar sebenarnya. Jadi kita pun bila kita terpaksa explain kat dia, yang kita kurang jelas pun jadi jelas. Sebab tu budak-budak tak buat homework kan. Itu yang tak pandai tu. Jadi saya homework memang buat dengan mak saya lah. Saya yang buatnya, dia yang soal. Agaknya waris kot. Orang kata nurung. Warisan yang suka belajar. Suka baca, suka find out about things. Mak saya lah tu yang kiranya. Dia nasib dia lah, dia born before the times. Kalau duduk Kota Baru ada orang yang agaknya kakak ni Safiah dah muda pada dia rasanya. Dia kata dia cari orang tua yang belajar lah daripada Kelantan kan. Ini Safiah pun keluarga yang berpendidikan kan. Dia kata kakak dia tu muda lagi pada mak saya. Mak saya ni tak berpelajaran formal. Mungkin dalam genes lah, dia suka curious, suka find out things. Nak explain kan. Tak nak kata tengok, terima je lah orang kata putih-putih. Tak tahu kenapa putih, bagaimana dia jadi putih macam tu. Tak tahulah saya pun. Orang tak pernah interview, tak tahu. Tanya je, jadi keluar je lah. Tak tahu apa benda. Off the cuff kan. Prof, kita teruskan ya kepada
semasa Prof di UM ya. Prof pernah menjadi profesor pelawat di beberapa buah universiti di luar negara. Dan boleh Prof kongsikan pengalaman tu dan macam mana Prof boleh terpilih ya, sedangkan Prof daripada sebuah negara ASEAN dan terutamanya daripada Malaysia. Melawat saya tak ingat macam mana lah, tapi yang satu tu yang saya ingat tu memang kami dihubungi, approached masa saya dekan oleh salah seorang profesor daripada Grambling. Saya tak tahu di mana hamba Allah ni, mana benda Allah universiti ni kan. Tapi dia kata it's one of the top 10 black universities in US. Dia datang cadangkan kepada saya buat exchange professor. Dia kata dia orang duduk di Grambling tu macam katak buah tempurung jugalah. Dia ada exchange nak suruh buka dia punya apa ni, itu yang sebabnya. Jadi lepas dia tu saya setuju aja kalau nak apa ni kan. So bila saya nak lulus tu, I was the first exchange professor lah. Orang yang cadangkan tu was the first one to be here. Masa di exchange tu saya tak ada lah. Mana dia di sini, saya di sana. Macam tu. Tapi dah pergi tu, ya Allah. Top 10 kata tu, agaknya bottom 10 lah kalau US tu. Students lah. Black students. Black student bukan dalam cerita. Betul. Malas. Tak bother. Kan dekat sana, sekolah pun tak uniform kan. Apa lagi kalau universiti tu entah pakai apa-apa, macam-macam pakaian je lah. Lepas tu dia punya disiplin, kiranya kalau kadang-kadang kelas dah 15 minit baru masuk. Dia baru masuk pula, bukan dia lari-lari tau. Ni budaya slavery. Jalan lenggang. Saya first exchange professor tu saya pergi, tak ada lagi provide rumah, apartment. Lepas saya Suradi dia bagi apartment, jadi Suradi boleh bawa family. Saya nak bawa pun tak boleh, agaknya suami saya bukannya boleh nak cuti dah 3 bulan kan. Kalau cuti pun no pay leave lah, habislah dia punya seniority semua. Jadi saya pun dah pergi seorang, duduk hostel. Duduk sama dengan hostel student. Top floor 7 ke 10, 7 saya rasa. Cantik lah. Cantik. Dia bagi kiranya apartment Freshie Queen. Queen student tu duduk situ. Jadi dapur tak ada. Tak boleh masak lah. Benda lain semua ada. Fridge, everything ada. Stove tak ada. Agaknya fire hazard kot sebab dia tak ada kitchen kan. Kalau nak masak kena turun ground floor. Masakkan student? Tempat student boleh masak. Student tak masak pun. Dia orang beli je. Tapi Grambling tu tak ada kedai sangat. You got to go to Ruston, which is 8 kilometers away. Kita kereta apa tak ada kan. Seorang-seorang friends pun tak ada. Lepas tu dia tu very ulu sikit lah. Black town, black city. Masa dulu tu slaves duduk di Grambling, tuan punya di Ruston. Jadi itu yang yang lama lah, orang saya lama kan. Tak ada kedai-kedai, tak ada. Kalau nak pergi kena pergi Ruston lah. Saya nak pergi macam mana? Ada sekali saya sewa kereta. Bila saya bawa kereta tu, you tahu lah orang hitam kan. Gedung-gedang kereta tu. Takut saya. Dia kan dengan buka top tu. Kata budak ni kan berhenti kan, tahan aku ke macam mana. Satu kali tu je saya sewa kereta. Lepas tu tak. Adalah one or two lecturers tu yang ajak kat rumah makan. Ada seorang saya ingat tu saya masuklah cerita ni, dia masuk dalam hal apa ni? African.
bukan putih lah. Tapi dia dah migrate lah kat sana, duduk kat sana. Dia ajak saya makan. Sana free duduk saya rasa lah. Tengok saya kan duduk seorang. No. Dia kata dia ada anak saudara, 2 orang. Dia kata dia bela. Jadi dia ajak makan, saya pergilah sebab dia kata ada anak saudara dia. Bila pergi anak saudara dia tak ada. Anak saudara dia duduk hotel. Lepas tu tak pergilah, saya tak ada lah dah. Macam nak mengorat saya rasa. Agaknya dia ingat kita dah lama dah duduk. Duduk seorang-seorang. Agaknya life dia orang tu memang apa ni, loose lah kan. Tapi there was another bukan man lah. Putih. Dia duduk dengan mak dia. Dia bawa saya makan, bawa balik rumah mak dia. Makan rumah mak dia. Okey lah, makan kacang, lentil saya kata. Dinner, lentil. Macam bubur kacang tu kan. Itu sekali, lepas tak ada lah. 3 bulan saya duduk tu. Tak ada kata saya keluar ke mana-mana pun. Apa itu penerimaan student pada Prof macam mana ya? Penerimaan student di sana? Susah nak cerita lah. Very poor. Very poor, very pemalas. And very ignorant. Dia nak belajar ni tak ada lah. On the whole kan. Saya ingat sekali masa tu, before I went, I had an exchange program. I was supposed to go to Japan. So dia kata, tak apalah if you go. Tapi saya pun nak pergilah masa exchange professor tu kan. Kita pun nak juga tengok kan. Lepas tu, tak apalah dia kata, even you go from there lah. From Grambling tu saya pergi ke Tokyo. 1 week saya rasa. Nice lah masa pergi tu. Balik tu kan. Time change kan. Saya tidur lah malam petang. So student call kan. Saya kata saya tidur kan. Dia punya, what? You asleep? Dia kata, yeah, I just came back. Dia tak tahu the time difference. Kita jet lag, Tak tahu. How ignorant the students were. Nak kata miserable tak juga, quite interesting jugalah. I went back for a visit actually bila pergi dengan my husband. Masa tu my daughter was studying in US kan. Kita pergi kenapa pun tak ingat lah. Tapi saya pergi tu, the 3 of us rent a car. Pergilah ke dia di Louisville. Dekat Indiana nah. Texas kan. Dekat Indiana. Tapi summer vacation saya kira. Inilah yang di rumah ni. Pergilah drive down to Grambling. Tengok tempat. Pergi St. Louis. Louisiana kan. Louisiana is very undeveloped lah. US ni kadang-kadang kata, saya cakap kesian dengan orang US. All the TV semua, macam US is number 1 in the world kan. They don't know that there are very primitive and undeveloped communities. And the poor them, ingatkan dia ni number 1 lah sebab TV semua katakan, dia tak perasan that they are so apa ni. Dia tak tahu tempat lain dah develop. Tapi infrastructure develop lah. But one interesting thing about Grambling is a dry city dia panggil. Even the Ruston, the town next to, Ruston tu kalau history, the owners lah, the slaves in Grambling kan, that's why it's black. Dia tak minum. Tak minum in public. You buy and minum di rumah. So even formal dinner kan, no alcohol. Dia bagi tea. Sebab dia ajak makan tu, saya pergi. Tak apalah, formal affair lah. Jadi saya guest of the university tu, bawa lah. The dean bawa saya. Rupa dia macam beer kan. Jadi saya hesitate nak makan. No, it's not alcohol. It's tea. That's the thing good lah, dia tak
Nak minum maknanya buy and balik rumah minum. Kita sini tak ada. You should have that here lah. Lagi bagus. Nak minum lah. Minum kat rumah you lah kan. Ni duk mabuk dekat bar lah. Okey, terima kasih Prof. Ini ada satu lagi. Selepas Prof bersara wajib. Okey, selepas Prof bersara wajib, Prof masih lagi berkhidmat secara kontrak di UM. Untuk berapa lama tu ya, Prof? Lepas bersara 5 tahun je kan? 5 tahun je. Bukan maksimum ke? Maksimum lah. Anyway, is the maximum lah. You check lah. I rasa 5 tahun. Ada ke sebenarnya kan kadang-kadang ada yang kalau dah bersara you tak nak kembali ke UM, tapi Prof kembali ke UM, adakah apa-apa matlamat yang Prof belum lagi selesaikan atau ada apa-apa misi ke? Tak ada lah. Tak ada in the sense that because I'm not that. Saya ni bukan kata yang go forward kan. I do what I'm asked to do. And what I think I should do, I will apply for it. But I don't fight for it in terms of macam loggerhead, macam setengah orang dia jatuhkan orang lain apa semua, tak. Not my style lah. What saya buat tu. But if you give me to do my job, I'll do my best. My philosophy, if it's not good enough, it's not my fault. Sebab tu saya tak mohon. Saya tak mohon nak buat apa-apa. Sebab saya ni insecure lah agaknya. Anak bongsu ni dia kena tindih kan. Jadi saya kata, saya do, you ask me to do, I do it. If it's not good enough, bukan saya yang minta nak buat. Macam tu. So that philosophy stays with me until today lah. Tak tahulah bagus ke tak bagus ke. Lack of ambition betul lah. Tapi made up, I suppose, with my working hard lah. Okey, Prof masih aktif lagi ke dengan persatuan? Saya dapat tahu Prof ada aktif dengan beberapa persatuan anak-anak Persatuan Kelantan. Pendidikan je lah. Persatuan Pendidikan Malaysia je lah dulunya. Lepas tu sekarang ni, sekarang ni baru saya letak jawatan Presiden. Puspa dia panggil. Puspa tu Nik Safiah. Kita ni Nik Safiah tu macam tolong ikut je dia kan. Ikut dia semua. Lepas tu bila jadi saya timbalan. Saya yang buat kerjanya lah yang sebenarnya. Tapi Nik Safiah buat kerja. Dia tak ada kata jenis yang orang buat kan. Dia dapat nama, dia tak ada. She will do as much as we all do. So I was happy lah. Happy to be the deputy tu. Lepas tu dia tak sihat tu dia letak jawatan. Jadi saya automatically. But Puspa is a women's association. Kelantan Women for Kelantanis. Jadi kita punya aktivitis semua di Kelantan. Maknanya membantu pendidikan dan memajukan belia di Kelantan lah. Kita ada setahun sekali buat bengkel. 3-day bengkel for students lah. For the students, dia orang datang. Kita belanja lah, maknanya Puspa belanja. Buatlah ceramah ke bengkel ke. Ceramah tu ada ceramah. But they also buat lah. And then kita selitkan keagamaan jugalah. Jadi masa dalam workshop tu, tiap-tiap malam kita mulailah. Masa sekolah panggil ustaz pukul 3 pagi datang. Semayang, baca apa semua. That's kita punya bakti untuk sekolah-sekolah, untuk belia di Kelantan lah. Dan kita adopt sekolah. Kita ambil anak angkat. Anak angkat tu kita bagi RM50 sebulan. Tapi we pay them twice. 400 awal tahun, 400 setengah tahun. Sehingga student tu sampai dia form 5. Sampai dia form 5. Sampai habis form 5. Form 6 kita tak. Kadang-kadang tak ada juga tanya macam mana kan. Tapi kita dah decide macam tu dan I think we cannot afford also. Baru je saya letak jawatan pun sebab saya pun kurang sihat baru ni. Masa Nik Safiah saya timbalan 1. Lepas tu masa saya jadi presiden,
Prof Azizah Hamzah, Media Studies kan. Dia deputy, jadi sekarang ni baru sebulan 2 sebenarnya saya tak sihat ni lah. Saya pun letak jawatan. Suami saya kata, bola you ni, dia kata. Jadi saya ni modern tapi memang saya dengar lah cakap, my husband is so nice, he never stops. Dia tak ada kata yang compete dengan wife ke, saya nak buat apa ke, dia tak ada kata tak usah. Saya belajar lebih pada dia pun tak apa, macam tu kan. Jadi mungkin bagi dia rasa dia pandai pada saya. Sebab dia memang sekolah dulu pandai pada saya. Sekolah lain. Dia sekolah boys school kan. Tapi maknanya tahulah dia pandai pada saya lah. Entrance exam form 6 dia dapat nombor 2 in the state. Saya pass pun tidak. Entrance exam form 6 saya tak pass. Saya pergi lepas results form 6 kan. So tak tahulah, ataupun dia tu jenis macam yang don't bother. Bukan macam many husbands yang wife tak boleh belajar, wife tak boleh pergi, dia tak ada stop. So he's confident of himself ke, wallahu alam lah. Nak tahu saya tak tanya pun, I'm happy with what he is je lah. Dia pun very encouraging lah. Very encouraging. Saya pergi conference mana seorang pun dia tak ada sebut. Tak ada yang tak boleh lah. Kadang dia ambil cuti, dia ikut saya. Dia government juga kan? Dia PTD lah. PTD susah lah nak all the time. Tapi kalau dia pergi, dia pun selalu attend conference. Saya selalu ikut lah. Sebab mana lagi masa nak pergi. Kalau kita ikut dia tu, maknanya saya bayar tambang aja. Kadang-kadang boleh dapat upgrade lagi, emas. Dah dia duduk bisnes kan. Saya ambil ekonomi. Lepas tu kadang saya ingatkan PA dia dulu, ingatkan dia yang buat. Rupanya brother dia pilot, one of the pilots. Banyak yang saya dapat upgraded lah. Upgrade to business class lah. Ikut dia. Nampak suami yang sangat supportive you, Prof, ya? Very supportive. I think lah the husband must be supportive. And some of the lecturers yang saya kenal, yang much better than me, I think, cannot go very far because husband tak bagi sangat kan. I had one of my lecturers when I was a dean, dia minta scholarship. Saya pun support lah dia buat scholarship. Bila dapat, tak boleh pergi. Husband dia tak boleh. Dia kata dulu masa saya nak minta, dia kata boleh. Husband dia doktor. I think dia buka klinik dia. So tak pergilah. Nah, kalau husband tak pergi, dia kata if anything happens, I'm not to blame. Tak pergilah dia. Macam tu kan. Nak pergi buat 3 bulan sabbatical lah, sabbatical leave. Saya sabbatical pergi je. Kira minggu lepas ya. Okey, Prof. Ya, pandangan Prof ya. Prof banyak mengelolakan seminar-seminar kebangsaan dan antarabangsa yang diusahakan oleh pelajar-pelajar daripada Institut Kepengetuaan. Itu saya punya strategi lah. As part of the training for my master student. Sebab masters in principalship yang saya buat tu, yang set up institute tu, because saya kata tu Datuk Syukur minta kan supaya kita hendak all the principals yang ada masters in the right field. Jadi part of the training for them lah. Dia orang pun seronok. Sampai hari ni pun dia orang cakap dia orang dapat banyak pengalaman. Sebab dia orang yang buat semua. Even international. Mula-mula tu national. Every year national. Lepas tu dia orang kata nak buat international. Buatlah international. Saya hanya advice lah. So dia buat semua. Dan tahun 2010 ada 30 negara participate kan, Prof? Seronok students yang mana you boleh jumpa professors yang you duduk baca dia punya work tu kan. Hellinger. Banyaklah nama-nama tu yang from London punya School of Economics tu, from US. Sampai sekarang ni 1 or 2 of them are still my friends, still corresponding. Hellinger tu memang
saya korespon dengan dia, dengan Tony Townsend now dekat Australia. Dia pun retire dah. Memang saya lepas tu yang di Florida tu, seorang memang dia orang datang. Memang international conference ni masih lagi diteruskan ke? Tak tahu dah pula saya sebenarnya. Tapi bila institut tu balik ke fakulti, saya dulu dia orang terima saya bila set up institut kan. Lepas tu dia balik ke fakulti as one of the departments. Saya pun tak pasti dia merge dengan Department of Educational Administration ataupun dia two separate. Rasa saya macam dia macam merge lah dengan dulu Education Administration. The department is Department of Education Administration. Administration means you concentrate on the pentadbiran of the school lah. Whereas kita buat principalship ni, kita buat curriculum leadership. So you focus more on the teaching, on the quantity, and pentadbiran to support saja. Saya dulu saya kuat cakap pun, orang lain dia tak kisah, dia malas, dia macam mungkin dia orang kata buat kerja betul-betul, dia tak ada nak apa ni kan, nak fight for it agaknya lah. Ataupun they don't believe. I was the only one who believe ke tak tahulah pula. Tapi yang saya ajar, yang saya train, macam Zuraidah sekarang ni, Zuraidah kan saya punya dengar dulu. She was apa ni, but now dia balik tu dia head of department lah. In the faculty tu. Pun tak tahulah. Saya pun lepas saya retire tu saya tak medal. Malas nak jadi, tak pasal nak distant punya kan. Mungkin mungkin interview kita pada hari ini akan didengar oleh banyak pihak. Jadi apakah pesanan Prof kepada tentang keperluan institut kepengetahuan untuk berdiri sendiri? Ialah sebab saya fought for it before and I still believed in it. I think our cooperation must be with the IAB yang government punya. Sebab kita punya clientele mostly from the government. Yang private ni jarang. So mostly yang teachers kan. So kalau dia datang yang kementerian yang hantar, dia orang full pay study leave. Kalau yang buat education administration yang department tu, mostly kan faculty pendidikan mostly part-time students. Yang sana tu dia orang dapat leave with pay. 1 year leave to do the masters. And that's why it was so vigorous. Sebab nak siapkan dalam 1 tahun. They can afford not to siap. Saya punya tak ada student yang sampai 3 tahun, 4 tahun tak ada. Dia siap. Kalau tak siap pun, maybe the thesis lambat sikit submit. Masa habis kursus tu. Kalau dia start submit, dia balik tu, dah mula mengajar. Tambah-tambah macam baru lagi my former student baru datang visit saya. Dah balik sekolah tu macam-macam. Dia pula baru lepas balik kursus, orang landak kat dia lah semua kan buat. Balik sekolah dah tak sempat dah nak buat professional development. Tak sempat dah nak set up, nak buat conference ke apa. Dia orang tak ada masa. Kalau masa dia dekat IP tu, memang itu part of the requirement for the course. Macam saya pentingkan experiential learning. You just don't learn in theory, but you have to do what you learn kan. Dia orang so no, they enjoyed doing the masters. Dialah tak kerja kan, belajar aja. Tapi some of them tu berulang, ada juga yang berulang. So sometimes we still had to do class weekend. Saya banyak weekend kan. Kalau kiranya kita full time tu every day lah. Jadi yang kalau Seremban, Kelang tu around tu dia orang berulang ya. Kalau yang dari Kelantan apa semua tu disewa lah kat sini. Tapi yang sewa tu bas malam tu belum hari Jumaat, belum hari Isnin tu bas malam tu sampai pagi masuk kelas. Hari Jumaat lepas kelas balik. Macam tu lah.
Prof boleh tak ceritakan daripada pengalaman Prof sendiri, macam mana Prof membahagikan masa sebagai sebagai seorang ibu, seorang isteri dan seorang pensyarah, pernah jadi dekan lagi. Macam mana Prof membahagikan masa tu dan menulis lagi? Menulis lah yang paling kurangnya, kiranya terpaksa menulis tu. Tapi saya delegation lah, I believe, and I'm very very fortunate, alhamdulillah. Tuhan Maha Kaya. Agaknya Tuhan nampak saya punya determination, jadi dia permudahkan. My mate tu dah 30 tahun ke dengan saya. Jadi now dia buat everything dia buat. Saya duduk lenggang aja. Dia pergi pasar, ada motor, beli motor kat dia saat dia pakai motor, lesen pun tak ada. Mula-mula tu dia orang masak lah. Saya ajar masak tu, resepi saya lah kiranya kan, ajar apa semua. Lepas tu dah pandai masak. Dia masak. Lepas tu dulu saya weekend pergilah 1 week punya marketing. Pergi Old PJ tu. 1 week memang marketing. Entah bila tak graduate to not going there. Ada yang bawah ni ada open air market dekat Lucky Garden ni, dekat tu. Pun pergi sekali seminggu. Lepas tu saya pun tak tahu bila lah jadi macam mungkin dah tua ke, dah tak sihat ke apa. Yang dia ni she's very good lah. Dia cerdik. Dia very intelligent kan, bukan macam maid yang kerja yang kita suruh tu. Dia yang intelligent, lepas tu dia jenis yang tak suka kita suruh dia. Jadi sesuai dengan saya lah. Saya dia buat semua, alhamdulillah, siap. Yang tahu nasi tu siap. Tapi kalau nak makan apa-apa tu kita cakap lah. Nak makan apa ke, nak makan kuzi ke, nak makan nasi kerabu ke, cakap kat dia, dia buat lah. Dia pandai masak, dia mudah pandai, dia cerdik lah. Dia pun university student dulu. Thai punya university lah. Thai punya university, Southern Thailand. Dia Thailand. Southern Thailand tu, dia kan tak ada standard macam kita. Macam US. US berapa ratus university ada. And then you choose the universities to go kan. Dia ni macam tu jugalah. Tapi tak graduate rasanya. Datang sini nak cari duit. Cari duit, dia kerja dengan siapa dulu? Dia kerja dengan orang lain dulu tu. Macam mana dapat dia tu ya? My late brother agaknya pergi belah Siam. Saya pergi rumah dia gitu. 2 years ago ke kita pergi family trip. Naik ke Batu Hitam, bayar Bukit Kayu Hitam. Drive. Ambil train, electric train sampai Bukit Kayu Hitam, Padang Besar. Padang Besar. Lepas tu, masa tu kita sewa hotel tu, first night tu di Hat Nyai. So, my son-in-law buat agreement dengan Hat Nyai hantar van dia. Van dia datang buat balik sana, dia dengar kita nak pergi, dia volunteer, driver tu bukan driver hotel ambil driver lain, suruh ambil kita. So sewa van dia dengan driver sekali, dia bawa kita straight daripada Hat Nyai ke apa ni sampai balik Kok Golok. Whole family. Seronok jugalah family holiday. Pergi tengok tempat apa ni. 4 orang. Lepas tu pasal selatan Thailand tu macam Kelantan kan. Banyak Islam. Semua banyak masjid. Dia ni seronok lah tempat dia. Pergi duduk dekat rumah dia 2 hari ke. Rumah dia tak berapa jauh dengan beach. Ada homestay. Sekarang ni sibuk tu nak minta pinjam duit. Nak pinjam duit nak buat homestay. Sebab dia kat rumah dia yang jadi breadwinner. Dulu kakak dia ada seorang, dia ada 3 sisters, seorang pun tak kahwin. Yang eldest
Dulu kerja di Bangkok, kerja kilang. Lepas tu dia pencen juga ya, kerja kilang pencen juga. Pencen balik duduk rumah, tak ada apalah. Tak ada kerja. Adik dia seorang pun dulu duduk sini tapi dia jenis yang tak suka duduk rumah orang. Dia suka kerja kat luar macam ni kan. Balik dulu. Duduk kat sini sekejap. Tu dia tak seronok, dia balik. Kalau dia rasa masa tu kalau dia rasa nak dia datang duduk sebulan dia balik. Duduk datang sebulan mak balik tu dapatlah 400 ke 500 ke, lepas tu dia balik. Lepas tu baru ni stroke. Jadi dia je lah hantar duit kat rumah. Seorang yang kerja. Ya. Seorang. Okey. Prof, sebagai seorang staf yang 4 dekad dah bekerja di UM ni, dah 40 tahun kan? 40 tahun ya. Lama tu. Lama tu. Apa nasihat Prof terutamanya kepada pensyarah-pensyarah muda? Pensyarah muda. Saya nak cakap macam mana ya, apa nak cakap. Saya nak kata buat yang saya buat kan nanti macam ego pula. Mungkin ada yang Prof boleh kongsikan daripada pengalaman Prof, pemerhatian ke? Saya ingat tu ikhlas lah. Ikhlas sebab kita sebagai cikgu lah, pensyarah pun cikgu kan. Kita bukan nak bagi tahu dia orang apa yang kita tahu. Itu falsafah saya sebab saya tak akan tahu semua. No matter how good you are, you cannot know everything. But you must teach them how to find things. Maknanya kita galak dia supaya dia cari sendiri apa yang relevan kepada dia, apa yang dia suka. Bila dia buat benda yang dia suka, dia akan lebih baik daripada dia buat yang dia terpaksa buat. Itu je lah yang saya boleh cakapnya. Tapi you must read. Tak boleh shortcut. Yang saya benci sekali, plagiarism. Bukan tak boleh tengok orang lain punya. But you have to campur dengan you lain lah. Janganlah ambil word for word. Ada seorang dulu, master dia buat plagiarize. Saya tak tahu pun dia plagiarize siapa. Tapi bila kita baca dia punya, saya tahu tu bukan kerja dia. Kan dia bisa tulis essay tu kan lain. UKM punya thesis saya rasa dia. Dia apa ni. Lepas tu saya tahu, saya panggil dia. Lepas tu dia kata fail lah saya ni. Dia cakap kat saya lah. Saya kata you baikilah mana-mana sikit. You know, don't make it so obvious. Sebab siapa tak tiru, saya pun tiru. Mana saya tak tiru, saya pun tiru. Tapi saya develop on it. Ada yang saya tak setuju kan, saya tak masuk kan. Apa yang it becomes yours. Although you ambil online punya, but you have to make it yours. You have to make things that you believe in rather than what you hear what somebody say. That's why kalau macam syarat untuk kita menulis, kita tak boleh ambil word for word. You have to make it into your own words. Kalau you terpaksa macam dia punya perkataan tu so you have to put inverted commas. Itulah yang dia orang tak faham apa dia logic behind it. You have to make that knowledge yours rather than orang lain punya. Jadi bila you punya sendiri, you akan ingat lebih. Kalau you lupa pun ingat balik, it comes back because it is yours. You have to make knowledge personal. You tak boleh kata patutnya bangun pukul 7 pagi. If you just say tak jadi, you believe in it, you automatic you bangun. Macam you kata, pandai you kalau beragama sikit tu you kena bangun jangan lepas subuh kan. Kena bangun sebelum subuh. Bila you really percaya, you naturally jaga. Janganlah kalau you dah letih sangat. You naturally jaga. Bukan saya nak kata apa, saya memang jangan selalunya belum pukul 5 saya jaga pagi. Tapi malam tidur awal lah. Tidur pagi. Dia jaga sendiri je. Saya tak boleh bangun dengan loceng ke apa. Alarm tak boleh letih. Jadi letih sangat. Saya kena bangun sendiri. Tapi saya tidur awal. Kalau saya letih, pukul 9 boleh tidur. Ada orang
yang les lelaki, dia orang letih, ngantuk tapi tidur tak mau. Tak boleh tidur kan. Kalau tak letih tak apa, tak tidur. Tak ada masalah Alhamdulillah. Tapi saya lambat sikit. Alhamdulillah sekarang ni dah tua ni ada juga sikit. Ada di mana tak mau tidur. Rasa mengantuk tapi tak tidur. Ada benda yang kita fikirkan. Mungkinlah. Yang kita tak perasan apa benda dalam kepala kan. Kalau tidak saya dulu senang tidur terus. Lepas tu tidur tu quality sleep, lepas tu bangun. Dan sebagai orang yang pernah berkhidmat selama 4 dekad di UM, apakah mungkin pandangan ataupun nasihat Prof dan apa yang Prof inginkan daripada UM sendiri? UM has to stay the number one. Itu biasalah kan. Has to be the number one. Dan UM memang attracts people. Maybe should encourage more international students yang boleh mempengaruhi kita punya student body. Sekarang ni tak banyak international students kan. Banyakkannya yang international tu yang kurang pada kita. Maybe have more exchange students, exchange programs. Student boleh, kalau bagi duit tu dia datang aja kan. Tapi kena pilih lah yang datang tu, kena pilih yang kita boleh belajar daripada dia. Dia pun pengalaman. Exchange professors. Exchange professors dah banyak. Tapi kadang pasal duit. Universiti payah sikit nak bayar tu. Tak ada duit. Lalunya. Dan yang pensyarah selalu nak tapi universiti selalu tak bagi. Pergi conference ke apa overseas lah. Universiti dulu kalau kena belanja minta universiti tu lihat sikit. Kalau kita dapat sponsor lain tak apa. Lihat sikit. Yalah dia finance dia fikir finance dia fikir kod lain kan. Dan nak cakap macam mana supaya people are less mercenary yang duit ni. Duit ni kalau kita ada rezeki dia datang je. Tapi you work for money, tak ada kualiti sangat lah kadang. Tu yang mustahak sikit tu. Ya, hopefully the lecturers are there because they want to learn, they want to teach and they want to seek knowledge. Bukan nak kerja. Kerja pensyarah ni tak jadi sangat lah. Cukup kerja, cukup makan. Lepas tu kita bukan ada orang nak check apa lecture, apa benda. Kadang-kadang duduk cakap apa benda tak ada. Dia tak ada buat research pun. Same body tu. Body of knowledge tu. Ada tak lecturer yang tak buat correction tu? Ada saya dengar dulu. Essay tu kan. Pakai tengok tulis. Tengok bagi grade. Based on dia kenal dalam kelas. Kalau yang kurang bercakap, rugilah kan. For heaven's sake, lecturers do your work dengan ikhlas, do it properly. Betul lecture. Exercises betul, mark the exercises. Saya tengok dulu ada sekali ada seorang berdosa saya lah kalau tak betul ada orang kata. Dia ambil tengok aja bagi grade. Ya. How to train them to be more dream lah. Like their job. Saya tengok macam saya punya anak didik saya lah Zuraidah tu macam mana dia. Sekarang ni dekat apa ni. Dulu dia supposed to lead IP lah jadi pengarah kan. Lepas tu sekarang dah tak ada. Kenapa dia orang serak balik tu? Mesti dah mungkin sebab pengurusan melibatkan kewangan.
Tak banyak sangat keuangan sebenarnya. Lecturers tu kena bayar juga. Kan? Administration je lah. Lebih ramai orang tenaga kerja. Tak, saya rasa bukan sangat. Tapi dia orang banyak tak faham. Banyak tak faham the need for it. The need for experience. Once the masters in principalship balik kan, dia dah campur dengan lain. Campur lain banyak part time. Part time student lain compare dengan full time students. Kami ni masa dulu IP dulu very close. Syarah dengan student semua very close. So, mature student ya. Sebab tu dia orang boleh buat conference semua. Dia committed. Dia nak buat sebab ini benda kita. Kita punya. You own it. Tak tahulah, saya pun tak belajar mana-mana. Natural je. Agaknya saya naturally hardworking kot. Bila orang tengok kita kerja kuat, dia orang pun kerja kuat jugalah. Kalau dah student malas, tengok lecturer yang buat research, buat tu kan lain lah. Passionate. Sebab saya, masa saya lecture, saya tak guna notes. Saya dah condemn buat slides, tengok slides. And kadang-kadang slide itu saya tak bagi dulu, saya cakap dulu baru for them to revise. Tidak, duk salin ni tak masuk sini tau, salin je. The hands cannot think. But sepatutnya lah. Saya tu belajar pada Khadijah lah, Khadijah Muhammad tu. Dia very bright. Tak pernah tulis notes. Salute. Sian dia sekarang suami dia stroke kan. Lama dah. Baru tapi sekarang dah boleh bangun. Wheelchair. Dulu duduk gini je. Tak celik mata entah berapa lama. Itulah tiap-tiap hari kadang duduk. Halo, pagi-pagi tanya hak begitu je lah. Tu Datuk Zaitun pun suami dia tak sihat kan. Datuk Zaitun Osman. Librarian tu, chief librarian tu. Tahu dia tu suami dia tak sihat. Itu orang kuat dia. Orang kuat. Cik Ulia. Best friend PA dia. Sejak anak dia meninggal. Itulah, itu yang kesian dia because Mariza nama kan. Pass away December. Lepas tu ni tak sampai setahun. Husband dia Tok Kadir. Doktor tak sihat ke? Dr. Zaitun okey, alhamdulillah Tuhan bagi. Tadi duk jaga suami dia lah. Dia pula jenis yang orang Kelantan kata lepas laku kan. Efek juga ni yang masa Mariza meninggal tu bagi efek juga sebenarnya. Sekarang ni dia kata he's learning to walk. Learning to walk. Dia kata dia tak tidur malam. Yalah bila kata sakit ni duk tidur 24 jam kan. Malam tu dah kenyang tidur kata orang Kelantan. Lepas dia kata dia nak sembang. Tu tak ada orang lain. Sembang. Saya pun tak boleh picture Zaitun tu jenis yang housewife. But she is. Saya punya one of my good friends lah. One of my best friends lah kiranya. Kita tak ramai sangat selalu. Semalam pergi lunch dia. Tapi saya tak pergi, saya tak sihat. Kalau sihat tu susah sikit nak. Tak independent, tak boleh drive. Kena harapkan orang. Saya ni patut yang worstnya, dulu suami saya selepas dia retire, dia board of director kan. Ada driver. Jadi dia dah tak kerja. Board meeting sekali 2 bulan, sekali 2 kali sebulan ke gitu apa semua. Apa-apa orang datang minta dia. Jadi ada driver duduk. Saya je lah pakai. Pas sekarang ni dah tak ada. Susah sekali, dah tak berapa pandai drive dah. Kan pun bahaya pun. Kan?
Tak bagi, suami saya tak bagi drive. Saya kata dekat-dekat ni saya drive lah. Dia kata nak jual kereta tu, kereta saya. Yang kecil tu kereta saya, kata dia. Jadi sayang kereta saya bukan jenis yang orang tukar kereta. Saya pakai kereta sampai kereta tu dah 20 tahun dah rasanya kereta tu. Ya, mesti. Tak ingat dasarnya, tapi saya pun dah beli orang dah pakai. Bukan beli baru kan, beli orang dah pakai. Prof, last sebelum kita tamatkan pertemuan kita pada hari ini kan Prof, boleh tak Prof ceritakan pengalaman Prof dengan library, dengan perpustakaan, dan adakah apa pandangan Prof? Adakah library ni masih relevan lagi ke macam mana? First thing saya cakap, I have no problems with library. Tapi masa saya dulu memang saya hidup dalam library lah. Belajar dalam library. Duduk lain tak boleh, duduk dalam bilik tidur. Duduk lain sembang. Duduk library lah, jadi ke library lah. Jadi sekarang ni dah saya tak boleh cakap library sebab sekarang dah berubah. Nak kata tak relevan, saya rasa masih relevan. Tapi tak bolehlah nak bergantung kepada library sahaja. Walaupun baca semua. Student mana baca? Library. Buku dia orang tak baca. Kadang-kadang buku tu baru lagi. Masalahnya, which we cannot solve, I suppose. Nak pinjam kan? Bagi pinjam lama tak ada had, dia orang tak pulang balik. Simpan terus. Bila nak apa ni, dia orang tak baca. Nak buat Xerox, kita pun tak bagi Xerox. Dia Xerox juga tu. Tapi saya tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa orang kita ni, dia tak suka beli buku. Duit ke? Sayang duit tu mengalir ke buku. Ya. Baju tak apa. Itulah. Tapi get more, apa nak kata, more people to buy book because it's different tau. Kita baca buku kita sendiri. Saya lah. Kalau saya baca buku library, nak conteng tak boleh. Tu conteng juga budak-budak. Jadi saya nak, I want the books to be handy all the time. Kita kena pergi pinjam, betul hantar balik. Itu yang saya kalau yang tak hantar buku library tu, saya one of them lah selalu dulu. Lepas tu hantar, tak pernah tak hantar langsung. Late selalunya. Pinjam baca tak apa, Prof? Ya? Yang pinjam tak baca. Betul, sebab kita pinjam tu kita baca just a few pages je. Some section sahaja. Macam mana nak plagiat pula tidak? Nak buat soft cover books, senang rosak. Tak boleh, tak tahulah saya macam mana nak. Tapi sekarang ni internet banyak kan. Saya rasa less relevant lah in that sense. Banyak orang boleh buat Google je. Sometimes Google tak betul tau. Tak betul. So banyak sangat. Dan yang tulis tu pun tak tahu kan. Tak tahu latar belakang. Saya tak suka Google. Sebab saya sekolah lama, old school. Saya banyak beli buku. Saya pun tak suka pinjam. Saya tak suka. Saya banyak buku lah. Nak cakap siapa? Cakap Zuraida kata datanglah ambil buku saya semua. Boleh donate dekat library pun. Boleh juga. Lama-lama. Ya? Ambil. Kalau mana-mana yang Prof rasa nak let go ke kan. Saya kira nak let go semua dah almost buku. Saya simpan pun tak ada baca dah. Anak-anak cucu dah tak baca dah buku kita. At least kat library tu kita boleh letak dalam kita punya collection. Nanti saya tengok. Prof, ada satu lagi, last sekali, baru saya perasan satu lagi ni. Apa nasihat Prof kepada warga pendidik
dan bakal pendidik, serta apa pendapat Prof sebab ada suara-suara mengatakan kualiti pendidikan kita jika dibandingkan dengan negara maju ataupun negara jiran seperti Singapura dan Thailand agak ketinggalan. In what Ini aspect pasal pendidikan ketinggalan? education. Saya rasa in terms of curriculum tak ada ketinggalan sangat. In terms of dedication of pengajar, tak tahulah. Sebab saya rasa sekarang ni banyak cikgu yang kerja sebagai guru. Bukan menjadi guru. It's a job. Jadi maknanya komitmen tu tak ada lah. Tu je. Kalau anak-anak saya, tak nak jadi cikgu. Dengan Izura seorang jadi pensyarah. Orang kata dia ikut saya, dia marah. Cikgu dah juga. Pensyarah kan, saya pensyarah kata dia ikut saya. Marah dia. Lepas tu suami dia, tak marah dah sekarang ni. Dulu marah sangat, sekarang tak ada dah. Dia lawyer. Dah, dia pun dah 50. Ya, dia dah 50. Kejap dia. Rasa budak lagi. Anak saya yang bongsu pun dah dia 30 tahun. Dia kata, I'm 30 years younger than you. Saya salin dia dah. Umur 30. 47 lah. Prof, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sebab sudi meluangkan masa pada hari ini bersama-sama dengan tim Sejarah Lisan. Dan jadi kami sangat gembira dan sangat berbesar hati menjemput Prof untuk menjadi salah seorang daripada tokoh bagi oral history Perpustakaan Universiti Malaya. InsyaAllah kami akan kongsikan interview ni di dalam YouTube dan juga sebagai koleksi arsip di dalam Universiti Malaya untuk menjadi rujukan bagi generasi akan datang.